Simpan nombor atau simpan nilai? Ini jawapannya. Ramai orang bangga bila tengok nombor dalam akaun bank mereka makin besar. RM10,000 jadi RM15,000. Seronok kan? Tapi hakikatnya, adakah anda benar-benar semakin kaya? Kaya bukan tentang jumlah nombor, tapi nilai sebenar yang nombor tu wakili. Itulah perbezaan utama antara orang biasa dan orang kaya. Orang biasa kejar nombor, orang kaya kejar nilai. Contoh mudah, RM10,000 dalam akaun bank 10 tahun lepas mungkin boleh beli sebuah motosikal. Tapi hari ni dengan RM10,000 mungkin hanya cukup untuk deposit kereta kecil. Nilai yang sama, nombor yang sama, tapi kuasa beli yang makin mengecil. Inilah yang dipanggil inflasi memakan simpanan kita dalam diam. Orang kaya tak simpan kekayaan mereka dalam bentuk wang kertas, mereka simpan dalam bentuk aset yang kekal nilainya. Seperti hartanah, tanah, bisnes dan paling mudah, emas. Kalau anda belum mampu beli hartanah ataupun tanah, jangan risau, emas adalah pilihan terbaik untuk anda. Dengan akaun Get Public Gold, anda boleh menabung serendah RM100 tanpa komitmen bulanan. Bila gram mencukupi, anda boleh keluarkan dalam bentuk fizikal mengikut matlamat simpanan anda. Jangan simpan nombor, simpan nilai. Dan emas merupakan aset yang paling konsisten mengekalkan nilainya sepanjang zaman. Nak mulakan tabungan emas, rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat Public Gold, mudah, murah dan patuh syariah. Jemput follow!